So kawasan kebun ni kalau boleh biarlah sentiasa bersih. Sentiasa trim bawah lah, trim. Supaya untuk mengelakkan yalah binatang-binatang yang dua alam ni kan. Ni limau Bali ni pun dah ada buah lah ni. Limau Bali. Ni limau Bali madu hybrid. Ni pemberian daripada sahabat saya daripada Temeloh. Dah ada 2 biji kat sini. Saya dah letak baja buah tu. Biarlah dia dulu. Ni pun sama. Saya ingatkan dia mati, dia hidup lah tu. Memang betul lah kata owner tu. Pokok ni jenis liat eh. Ni ada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh. Manis, dia manis. Limau Bali madu hybrid. Saya tak pernah rasa lagi. First time dia berbuah. Ni pokok gelam. Gelam ni dihaskan untuk kelulut lah. Supaya dia mengambil nektar daripada bunga yang kalau perasan warna putih tu. Dia macam berus gigi tu. Banyak khasiat tu madu gelam ni kalau kita kaji balik. Daripada pokok gelam ni. Ni saya setiap minggu saya akan pergi kat sini. Saya harap dia melekat. Ada rezeki lah untuk saya. Mudah-mudahan lah. Banyak sangat ni. Saya sebenarnya teruja dan takut buat dia. Yalah kan. Harap-harap ni rezeki lah. Ni lebat betul. Kita tengok pun geram ni. Aduh. So kepuasan lah selama 4 tahun jalan kerja seorang ni. Siapa pula buka radio ni kat tengah hutan ni? Ni kebun depan lah ni. Ke ada rumah open house? Ya betul, open house ada dekat tengah hutan ni. So lepas ni minggu depan saya akan baja daun pula. Harap-harap air ada. Kita bagi nutrien pada pokok-pokok yang berbunga dan berbuah. Juga pada pokok-pokok biasa yang progress nak naik ni. Sebenarnya banyak je pokok boleh push macam ni. Saya boleh je push pokok ni supaya berbunga, berbuah. Tapi saya relax dulu kan. Yang ni yang sedia ada ni pun saya tak terjaga. Kita pun buat kerja pun seorang kan, stand alone. Harap-harap baloi lah. Harap-harap ada rezeki. Tapi saya secara keseluruhannya puas hati lah. 4 tahun buat bayangkan daripada Semak Samun tu. Daripada Semak Samun tu, daripada asal saya ambil kawasan ni. Sampailah jadi macam ni kan. Dia satu pencapaian jugalah kata orang. So tu saja. Tu mak saya pun dah tunggu kat situ. Tak sabar nak bagi makan kata dia. So kepada semua yang menonton, terima kasih. Selamat Hari Raya Mak Zahir Batin. Selamat menjamu selera siapa yang pergi open house ni. Ni saya nak pergi kat depan tu. Apa di tengah hutan tu yang dia buka lagu kuat-kuat tu. Mungkin ada open house kot. Tak mungkin hantu tu tengah hari ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.